Saya ingat 16 hari bulan 10 saya daftar. Dan saya pergi team building kat Rawang. Dia 3 hari, Jumaat Sabtu Ahad, sampai Sabtu saya dah balik. Sebab masa tu dah mula tanda-tanda badan dah goyang kan. Okey, hari Senin terus saya kena minus stroke. Jadi dalam pada masa saya stroke tu memang saya tak boleh tengok handphone, tengok apa tak boleh dah. Masa tu dah abang kata bagi je lah kan. Dekat Shah Alam sini sempatnya dia biji Shah Alam. Tapi sebelum tu saya sempat anda semua dapat referral tak? Referral link ada yang dapat kan? Jadi saya share link tu. Kawan-kawan saya yang terdekat, kawan yang ada kedai dah buka dekat Pahang, dekat Kelantan kan, saya sharing tak sangka dia orang daftar, dia orang pergi kedai. Jadi pentingnya link tu. Anda dah dapat, anda didaftar oleh upline anda, bermakna anda adalah ahli kelab Seri Sumatan. Bermakna anda adalah milik kedai, bukan seorang. Betul? Jadi saya share tu dekat kawan. Selepas seminggu saya tengok baru dah boleh buka lah kan, tangan dah boleh gerak. Saya buka, saya tengok handphone saya. Wow! Tak sangka. Jadi bermula detik tu saya dapat minus stroke ni. Saya kan tak, kadang-kadang ada orang kita ni kadang fed up. Cuba bayangkan dah tengah shock peniaga ni, tiba-tiba stroke, tak boleh ke mana, apa akan jadi? Dah fed up tak? Negatif tak? Ya, kita rasa kita negatif. Tetapi Alhamdulillah, Allah tu tunjukkan rezeki. Kita tak tahu dari mana datang, tetapi kita tunjukkan kita punya positif tu. Inilah hasilnya. Bawa semalam ambil kereta. Boleh ambil, boleh bergambar. Ada 3 biji kereta. Saya dah susun 3 biji kereta tu. Ada lagi bau kilat. Anda boleh ambil gambar. Tunjuk. Saya pernah berniaga daripada tahun 89, macam-macam berniaga. Cuma saya tak berniaga ketup je. Berniaga perempuan je tak ada. Yang seronok masa saya kaya dulu, saya bukan kaki perempuan. Tengoklah, kaki saya ada bulu tak? Kalau ada bulu lelaki lah. Maknanya kaki lelaki saya, bukan kaki perempuan. Okay. So hari ni selama saya berniaga tu, saya tak pernah boleh dapat positif secepat ini. Nampak tak kelebihan kita? So inilah peluang untuk anda bermula. Sebenarnya kedai emas yang ada kat Sesi 7 ni belum lagi operasi. Bermakna kita masih lagi dalam final. Dan belum lagi Batu Pahat nak buka. Betul. Kuala Terengganu nak buka, KK nak buka, Borneo nak buka. Dan sebahagian daripada itu 90% orang saya. Bukanlah saya cakap ego, tak. Tetapi Allah nak bagi, sebab kita positif kena minus stroke, kita sentiasa positif. Mungkin ada hikmah. Kalau saya tak ada apa kena minus stroke, mungkin saya tak tahu kat mana dah. Dia nak bagi saya relax dulu, bagi blok pada orang lain kot. Kan? Tak apa, saya tak kisah. Jadi bila kat sini, kalau orang macam saya minus stroke ni jalan dah macam ni tadi, nampak kan? Kan? Jadi kenapa dia boleh buat? Kenapa kita tak boleh buat? Nampak ya? Jadi semua sekarang kat hujung jari. Betul? Klik saja link anda tu, hantar kepada siapa? Ada kena bayar tak? Tak ada bayar kan? Lepas tu dapat apa lagi? 0.1 0.1 Grab. Nilai sekarang dah berapa? 70. Masa saya masuk baru 50 lebih, sekarang dah 60 lebih. Nampak tak? Okey, itu sharing saya pada hari ini. InsyaAllah anda boleh gunakan kejayaan mereka-mereka yang dah berjaya kat sini, hampir dapat kereta apa semua, boleh gunakan idola mereka. Dan masih tak faham lagi, datang ke kedai. InsyaAllah, semoga anda berjaya pada malam ini. Boleh? Assalamualaikum. Okey, terima kasih Tuan Ali Putra. Kereta dekat bawah. Baru ambil semalam. Ya, okey. Sebenarnya saya nak panggil lagi